Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat tengah hari. Okey. Ini adalah distributor Wira 1.3, 1.5 model carburetor ataupun Iswara ataupun Saga. Okey, untuk model carburetor jadi saya nak test distributor ni sama ada distributor ni masih lagi elok berfungsi ataupun dah mati. Okey, kita test dua cara. Satu, kita test menggunakan multimeter. Satu lagi, kita test practical. Maksudnya kita test dia sama ada dia menghasilkan spark ataupun tidak. Okey, nak test dia mula-mula sekali kena cabut dulu lah distributor ni daripada kereta. Sebab saya buat test ni, bila saya start kereta tak hidup. Bila check spark dekat plug, tak ada spark. Jadi saya nak test dia sama ada masih hidup ataupun dah rosak, perlu diganti. Okey, mula-mula sekali kena cabut lah distributor ni daripada kereta. Kita buka dia punya distributor cap. Okey, dah cabut distributor cap. Kita akan nampak rotor. Kita akan buka rotor ni. Rotor ni hati-hati, banyak kali dah patah sebab nak tarik dia agak ketat. Okay, nak tarik rotor ni agak ketat dan biasa patah lah benda ni kalau salah tarik So berlembut je sikit-sikit. Okay, lepas tu kita akan nampak, tada, ini adalah pulse generator, ini adalah modul, ini adalah coil. Jadi mula-mula saya akan test pulse generator. Pulse generator kita gunakan multimeter. Okey, setkan kepada DAC, arus ulang-alik. Okey, nampak tak Okey, nampak set pada arus ulang-alik, letak kepada dua pin pulse generator ni. Okey, iaitu pin SG dan positif. Tak nak sayang, tak nak. Simpan. Tutup pintu. Thank you. Okay, dah letak kat situ. Kita tengok bacaan dia 0 volt. Lepas tu kita gerakkan rotor dia ni. Kita gerakkan rotor dia. Okay, kita jauhkan. Kita temukan. Kita jauhkan, kita temukan. Kalau kita pusing ni, dia akan naik turun. Okay. Maksud dia pulse generator ni masih lagi berfungsi ataupun masih lagi hidup. Jadi pulse generator ni tak rosak. Yang kedua, nak test modul ni sama ada sudah short ataupun masih lagi elok. Cabut salah satu wire ataupun cabut dua-dua pun tak apa. Cabut dua-dua wire ni, sebab kalau dia ada, dia akan kacau dengan reading coil. Kita cabut dia. Lepas tu kita ambil di multimeter, set pada diode. Okey, dia dalam ni ada diode transistor. Jadi dia hanya boleh baca sehala. Kalau tak silap saya, merah pada B, hitam pada C, dia akan ada reading. Reading ni saya tak tahu berapa nilai, tapi ada reading. Kalau kita terbalikkan dia tak ada reading, over limit. Okey, ini maksudnya diode transistor dia okey di dalam ni, masih tak short. Tapi kalau korang letak macam ni, ada reading, korang terbalikkan pun ada reading, maksudnya modul ni dah rosak, dah short. Sekarang modul ni masih lagi elok. Okey, yang ni ada reading, terbalikkan tak ada reading. Okey, dia elok. Yang berikutnya kita nak test ground. Nak test ground ni, nak tahu sama ada modul ni masih lagi menghantar pulse pada ground atau tidak. Okey, set pada continuity, iaitu berbunyi. Satu letak dekat ground, mana-mana skru. Satu letak dekat SG, kat sini. Ada bunyi. Sini tak ada. Okey, sini ada. Okey, SG ada, positif tak ada. SG ada. Maksudnya
ground ada. Okay, ground ada. Okay, next kita nak test secara praktikal. Okay, kita tak guna multimeter. Kita pasang balik wire ni. Lepas tu wire lagi satu. Okay, kita sediakan 3 wire. 3 wire sambungan. Contohnya ni satu wire sambungan lah. Tak kisahlah macam mana korang nak buat. Kalau dapat ada konektor macam ni lagi bagus. Ok, saya dah sediakan. Yang biru kita sambung kepada, kita dah sediakan satu bateri. Sorry, kat sini nampak bateri tak? Ni tepi ni ada bateri satu. Bateri kereta 12 volt. Ok, positif bateri, yang positif ni kita sambung pada B. Maksudnya warna biru, kita sambung dekat B. Ok, negatif bateri saya akan short dekat body. Patutnya sepik kat mana ni. Tak apalah, sumpatlah kat sini. Ok, sumpat kat sini. Ok, saya short dekat body untuk negatif. Lepas tu dapatkan satu wire lagi. Ok, saya dapatkan yang ni. Saya masukkan ke dalam coil. Dan letak dekat dengan mana-mana body. Macam ni. Ok, lepas tu pusingkan rotor. Nampak? Makin laju kita pusing rotor, makin lajulah spark tu. Ada spark. Maksudnya distributor ni masih lagi elok. Tak perlu ganti, dia tak rosak. Ok, lagi sekali. Coil sambung ke satu wire. Kita nak sambung ke, kita nak short kat body, tapi gapkanlah dia lebih kurang dalam 2 atau 3 mm. Ground ataupun body sambung kepada bateri negatif. Warna biru ataupun B sambung kepada bateri positif. Lepas tu kita pusing rotor. Wah, kena tangan. Dia bergurau jarang-jarang. Okey, jadi distributor ni masih lagi elok. Boleh pakai lagi. Tak hidup, tak ada spark plug dekat spark. Sorry, terbalik. Tak ada spark dekat spark plug, maksudnya bukan salah distributor. Mungkin ada masalah supply 12 volt. Saya tak check lagi supply 12 volt. Okey. Jadi cabut kat sini. Pasang balik. Distributor ni tak rosak. Kita pasang balik kat kita. Alright, video ringkas hari ini saya harap dapat memberi sedikit info pada semua. Sekian.